ada risk satu hari ni, ini the real cerita lah, I cerita kat you kan. Satu hari ni, I ingat hari tu hari Jumaat. Okay. Hari Jumaat pukul 10 pagi. Okay. I dah pelik dah. Phone I tak berhenti notification masuk. Setiap seminit notification memang akan berbunyi. Masuk. I pelik. Kenapa ni kan? Apa jadi dengan phone I kan? Rosak ke? So I tengok, I buka our social media. MFT post the video kan. Memang benda tu viral. I cakap memang the view, ramai orang komen kan. Ramai orang tanya kedai kat mana, buka bila, apa semua kan. And then my phone stop notification tu pukul 12 malam. So dia memang sehari terus. Memang kata gila. Memang kata, dia kata apa ni, rezeki yang tak sangka-sangka lah kan. Betul. So itu orang kata the start viral lah. And then day one punya viral tu memang ramai datang. I think the queue tu ambil masa sikit lah kan, untuk customer menunggu kan. Sebab memang I memang buat fresh. Maknanya ada order baru I buat. So memang yelah, nak ke tak, kalau ramai orang memang akan kena tunggulah. Kena tunggulah kan. And then but ada got a few feedback jugalah kan. But besok tu kita dah improve dah. Maknanya I bincang with my team after the cleaning stall apa semua. Kita duduk dalam sejam macam tu, kita bincang okay, macam mana untuk improve kita punya service kan. Sebab kita really tak expect yang orang akan beratur panjang kan, ramai datang. But kita try nak bagi the best kepada customer kan. Kita cubalah nak bagi yang terbaik untuk diorang.